bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai memberi keterangan selama hampir 4 jam di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya hari ini. Beliau dilihat meninggalkan bangunan SPRM pada pukul 12.30 tengah hari tadi dengan menaiki sebuah kereta mewah jenis Audi berwarna hitam diiringi kenderaan peronda polis. Sebaik keluar, ahli Parlimen Bera itu sempat membuka tingkap kenderaannya sebelum melambai tangan kepada petugas media. Menurut sumber, Ismail Sabri dijangka menyambung keterangan pada kira-kira pukul 3.30 petang ini selepas selesai solat Jumaat. Terdahulu, Ismail Sabri hadir pada pukul 8.46 pagi tadi bagi dirakam keterangan berhubung kes rasuah serta pengubahan wang haram dihadapinya. Rakaman percakapan itu diteruskan oleh SPRM selepas tempoh cuti sakit Ismail Sabri tamat pada Rabu yang sepatutnya dijadual hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada 5 Mac lalu untuk memberi keterangan.